Hai korang, okey kan korang, selamat datang kembali ke YouTube channel saya. Alright, saya kat rumah. So, tak ada apa yang saya nak buat YouTube sekejap je, short YouTube untuk korang. So, okey. So, tahun ni, right, ni adalah hari raya yang ke-5 dan raya kelima ni hujan sungguh lebat ya korang semua. So why not kita tidak ya korang. Alright, okay. So apa yang saya ni newbie kat YouTube dan saya ni orang Singapore. So saya nak share dengan korang sikit tentang kuih apa yang saya beri. Okay, korang komen kat bawah apa kuih yang korang suka untuk makan di hari raya. So, saya ni setiap tahun akan memilih, maksud saya akan pilih kuih yang sedap-sedap dan sungguh enak ya kawan-kawan. So, tahun ni kita ada kuih tart. Siapa suka makan kuih tart? Cuba komen kat bawah. Dan tahun ni juga saya ada kuih. Ini apa ya? Kuih tart Nutella pot. Kita ada juga cupcake roll coklat. Tengok dah tinggal separuh je. Saya makan So kawan-kawan suka, korang komen kat bawah apa kuih yang korang suka. Yang kita ada peanut cracker, dan macam salah ada tupi kuih kacang. So yang ni kuih kacang yang bulat kecil, cute dan sedap kawan-kawan. Kita juga ada apa yang nama dia tadi, cinnamon cookies. Kita pun ada cinnamon cookies. Kita ada lotus biscoff. Dan kita juga ada paling saya minat ya kawan-kawan. So korang pun mungkin suka kuih ni, adalah kuih tart Nutella. Tapi yang ni punya ada kacang, macam sedap dan menyerukan. Okay korang. So kita juga ada tempe. Dan kita ada ni kawan boyfriend saya bagi. So okay. So kawan boyfriend saya nama dia Riz. Dan kawan dia bagikan ini, bini dia buat cornflake coklat. So mana satu kuih raya yang korang suka. So setiap tahun hari raya saya tak akan prepare, tak akan prepare kuih-kuih ni. Okay, cakap lah Yana tak akan prepare kuih-kuih raya seperti gini je. Yana juga prepare ini. Tahun depan kalau ada rezeki, korang janganlah lupa subscribe, share. Okay, tengok ni rambut tahun baru Yana. So Yana ni dah siap. Kita dah siap dengan rambut baru. So untuk tahun ni raya ya je. Okay, so kita ada macam-macam kuih raya kat sini. So jom kita test. Padahal dah makan, tapi macam menyerahkan. Maaf ya tetamu yang tak datang, tak dapat rasa. Awang biscoff dia kat atas, botol tu kat tepi-tepi, tengah-tengah dia macam piang. Tunggulah lazat. So korang boleh komen kat bawah korang nak buat, yang nak buat YouTube konten apa, YouTube apa, korang boleh komen. Okay, so yang ni pun yang nak makan. Sedap. So korang cerita lah setiap tahun macam mana korang punya perayaan. Macam Yana tahun ni kuih semua yang nak beli, saya tak tukar, tapi kita bersederhana ya korang-korang. So yang nak beli kuih-kuih ni kat online. Dan Yana baru balik jalan raya. So jom kita OTT. OTT tu kita macam spill
Okay, ni pakaian butterfly. Alright, yang nak tak tahulah. Hadiah baju pakaian setiap tahun daripada kakak Yana. So tahun ni dia nak belikan baju, tapi Yana cakap dia tak payah sebab Yana pakai baju balik yang dia belikan tahun-tahun sudah. Mungkin tahun depan lah belikan. Korang, Yana nak minta korang tolong. Yana nak cat bilik. Korang nak tengok video tu tak? Kalau nak tengok, like dan subscribe dan share, okay? Yana akan cat bilik. Dan bila Yana nak cat bilik, Yana nak korang pilihkan colour apa yang sesuai untuk perempuan cat bilik. Mak Yana akan cat bilik, terutamanya Yana suka colour hijau. So kalau kawan-kawan semua rasa colour hijau tu dah obvious sangat, atau dah terlalu banyak sangat colour hijau kat dalam ni, korang boleh pilih colour apa yang sesuai untuk perempuan yang macam umur teenager ke, bukan teenager lah, kita dah usia remaja, dah lebih daripada remaja. Apa colour milik yang sesuai dengan diorang, okay? Sila komen kat bawah. Maaf ya, muka Yana berantak sikit. Pasal baru baik jalan raya, tengok makeup semua dah hancur. Dah tak lawa, so makan kuih raya. So ini yang Lotus Biscoff, sedap ke dia? Okay lah korang. So itu saja kuih-kuih raya yang ada kat rumah Yana yang nak share korang. Korang bagi lah Yana tag siapa yang tahu buat kuih raya. Jadi Yana boleh belajar macam mana nak buat kuih raya sendiri. Sebab Yana suka bakery, suka bikin kuih. So kalau korang nak Yana belajar ke bikin kuih, sila komen kat bawah. Jadi Yana bikin video-video yang Yana buat YouTube buat video yang Yana buat kuih-kuih, okay? Sila komen kat bawah. Sekarang see you in my next video. Bye bye.